Finally dah dapat. Walaupun tak sama macam viral tu dalam buah kelapa, tapi saya jumpa dekat Rosyam Mak dekat sebenih ada hok ni pun jadi. Dia brand yang sama, Masco. Aku nak Masco. Okey lah, boleh lah. So ni asalnya dekat Rosyam Mak RM6. RM5.99, RM6 saya nak terang. Yang ni hok viral je. Jom try. Dia ada sudu ni ada sudu dah. Oh ni ada halal ada halal lah, ada halal. Selain Rosyam Mak saya tak tahu mana jual. Bismillah. Sopo sate. Mungkin dia guna kelapa tua kot. Ha? Rasa susu lah. Tapi saya tak pasti susu cair ke, whipping cream ke, saya tak pasti. Atau full cream ke. Tadi susu ke sudu ni. Sudu sendiri lah. Yummy. Boleh lah. Sebelum ni saya buat video sebelum ni. Saya buat sendiri. Saya guna kelapa muda kot. Wallahualam lah, saya tak pasti. Sebab saya beli dekat Heromak. Tak rasa gini, ni pun sate. Mungkin cita rasa berbeza dengan orang lain. Saya tak tahu. Jom kita terang kena jelly. Oh, dia keras sikit. Tak tahulah, mungkin cita rasa saya kok biasa-biasa je. Mungkin tak tahu saya. Sebab saya FOMO, saya nak tahu rasa dia. Saya belilah ni sebab dia brand yang sama kan. Walaupun bukan dalam kelapa, dia ada dalam bekas gini je ada. Saya beli je lah. Mungkin tak tahulah. Orang lain suka, mungkin saya kurang sikit. Biasa-biasa je lah. Untuk tengah boleh. Dia ada kelainan lah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.